Assalamualaikum semua, warga-warga TikTok. Ni abang ni bersama Cik Kyo, ular sawah terbesar. Cik Kyo ni bukan ular, nama dia abang gulung tu seekor ular abang. Okey kan? Apa dah, ular ni seberat 200 kilo. Yang ni ada akak separuh, kalau akak semua ingat patah tu lah abang. Okey, dalam keadaan kedudukan macam ni, kita buat kan? Yang ni kadang-kadang ular bukan nak buat kita, tapi lilitkan dia ni boleh mematahkan leher kan? Apa? Boleh mematahkan leher. So, untuk orang yang tak ada pengalaman, jangan cuba-cuba untuk bergambar dengan ular yang sebesar macam ni. Okey, untuk cara yang sesuai untuk bergambar, mungkin dalam keadaan sebelah macam ni lah. Sebab apa? Untuk tindak balas kita, bila dia tindak agresif, kita boleh tolak dia tak. Tapi kalau macam tadi, kalau dia kepit ni boleh patah kan? Tak boleh kan? Okay kan, enjoy.